Apa yang akan berlaku kepada negara yang kehilangan doktrin struktur asas? Pertama, rakyat kehilangan perlindungan undang-undang. Apabila struktur asas negara dilemahkan, mangsa pertama adalah biasanya undang-undang yang adil. Mahkamah menjadi kurang bebas dan pemimpin-pemimpin berkuasa mutlak boleh bertindak tanpa kawalan atau tanggungjawab sebenar. Kemudian, hak-hak penting boleh dilemahkan atas nama keselamatan atau kestabilan kaum minoriti, sama ada etnik, agama atau politik, mungkin merasa tidak dilindungi dan kepercayaan awam mula akan jatuh. Lama-kelamaan pilihan raya mungkin masih diadakan, tetapi padang permainan menjadi tidak adil. Tanpa had perlembagaan yang kuat, mereka yang berkuasa boleh mengubah peraturan untuk kekal berkuasa selama-lamanya. Sejarah telah menunjukkan banyak contoh. Setelah struktur asas perlembagaan dimusnahkan, sangatlah sukar untuk memulihkannya. Masyarakat boleh diseret ke arah kuasa pemerintahan mutlak yang tidak disedari, walaupun menggunakan bahasa demokrasi dan mengadakan kononnya pilihan raya. Kita telah melihat ini berlaku di negara-negara di seluruh dunia, di mana perlembagaan secara beransur-ansur dikosongkan dari dalam. Doktrin struktur asas bertujuan untuk menghentikan gelinciran ini pada peringkat awal. Ia berfungsi sebagai loceng amaran perlembagaan, memberi amaran apabila asas sistem Malaysia yang pelbagai kaum dan pelbagai agama terancam. Bagi Malaysia, kehilangan struktur asas bermaksud kehilangan keseimbangan antara komuniti yang dicipta oleh bapa-bapa pengasas kita semasa merdeka. Ia bermaksud kehilangan perlindungan bagi Islam, bagi hak Melayu, bagi duli-duli, tuanku, raja-raja dan juga bagi hak semua komuniti lain. Doktrin struktur asas melindungi semua orang dengan melindungi rumah perlembagaan yang kita semua kongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih.